Culture. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi untuk Rakam Muda Present Bob Culture untuk episod kali ini. So hari ni kita nak borak-borak tentang seni halus. Of course seni halus yang dibawa ke Bob Culture ni bukannya biasa-biasa guys. Of course dia ada speciality, keistimewaan dan kegempakan yang tersendiri. So kalau yang mana tengok nanti dekat kita orang punya video podcast, boleh tengok di atas meja saya ni ada satu karya. Kalau ditengok, ya, yang memang agak mencetuskan satu perasaan seram. Ya, saya tengok pun agak seram. Dan percaya tak korang, ini semuanya lahir daripada mimpi. Vision dalam mimpi lalu diterjemahkan dalam bentuk lukisan. Alright. So hari ni kita bersama dengan salah satu fine art artist yang saya berjaya cungkil di luar sana. Kita ada Sirka. Apa khabar Sirka? Khabar baik. Sihat Sirka? Sihat. Alhamdulillah. By the way, selamat Hari Raya. Sama Hari Raya juga. Okay, Sirka. Mungkin boleh cerita sikit kat saya dan semua. Macam mana awak bermula sebagai seorang fine art artist? Minat dari kecil ke? Macam mana ke? Saya start memang minat dari kecil lah. Sebab abang-abang saya dia selalu lukis. Oh, okay, selalu lukis. Sebabkan tu bila saya macam tengok dia orang macam power lukis tu, saya jealous. Okay. Maknanya dari kecil awak dah kompetitif lah. Okay. Bila tengok tu macam tak boleh ni, macam kena lagi power daripada dia orang lah. Okay. So after that I start I belajar graphic design. Okay. Dekat Tati UC Terengganu. Okay. Daripada tu I start minat tattoo. Oh, minat tattoo. Oh, body. Oh, minat tattoo punya design lah. Baik. So I start lah macam bila tengok tattoo tu I macam try cuba untuk lukis benda sama juga. So you lukis tattoo tu macam mana dia punya, masa tu you minat yang macam mana punya jenis? Abstract ke yang apa? Yang lebih kepada detail yang macam gore lah. Okay. Oh, yang macam ada yang like tengkorak-tengkorak. Okay. Minat chopper ke? Ada minat chopper motor. Selalunya kan abang-abang chopper yang akan pakai tengkorak. Ayah saya naik motor halis. Dia blur lah. Okay, faham. That's why. So, awak first tengok memang minat tattoo disebabkan awak tengok kat orang ke awak tengok design dia? Dekat orang. Oh. Dah biasa sangat tengok kalau cerita movie kan dia ada tattoo semua tu, memang minat lah. Oh, okay. Faham. So daripada situ awak rasa macam style lah di seni dekat situ lah. Okay. Kalau dulu tu kalau boleh macam nak jadilah. Tapi tarik balik lah. Okay, faham. Nasib baik. Okay, kalau tak saya dah rasa jumpa awak kat kedai awak tengah mencacah lah. Okay, alright. Di situ awak bermula lah sebagai seorang fine artist bila dah minat lukisan. Saya nak tanya gambar pertama ataupun lukisan pertama yang awak buat. Apa dia kalau awak boleh ingat? Anime, kartun lah. Pada umur awak berapa time tu? Mungkin darjah 3-4 macam tu lukis. Biasa tengok abang-abang tengok anime. Oh, okay. So abang-abang pun macam ada lukis anime, ada lukis macam robot-robot tu. Okay. Alright. So awak ada macam pendidikan yang formal tak dalam melukis? Contohnya awak pergi kelas ke? Masa sekolah menengah lah ambil pendidikan seni. Okay. Dari situ awak belajar melukis. Menconting batik dan sebagainya. Sama guys. Kita dulu pernah belajar seni guys. Itu normal. Okay. Apa yang awak rasa bila awak melukis? Apa yang perasaan yang awak boleh gambarkan? Sebab setengah pelukis dia melukis kadang-kadang untuk melepaskan rasa dalam diri dia. Ada yang nak menyampaikan mesej tentang dunia hari ni. So awak Sirka macam mana? Kau awak melukis je apa saja? Sebabkan experience yang I kena dari kecil. Okay. Dia lebih kepada sifat benci. Menarik. Kecil, benci. Kejap lagi kita sambung. Kita borak tentang itulah dia sifat yang diterjemahkan oleh seseorang Sirka. Terus kekal untuk Rakita. Let's go. Okay. Bob Culture di sini. Alright, Sirka. Tadi kita berhenti dekat benci yang awak terjemahkan kepada lukisan. So mungkin boleh start dekat situ dulu. Pengalaman kecil
benci. So ulas kalau awak boleh story kat kita kat sini. Boleh. Okay, silakan. Masa sekolah menengah, saya pindah daripada Ketih ke Kuala Terengganu. So daripada tu sebabkan tak biasalah saya pemalu. Jadi orang tak suka. So saya kena bully. So bila kena bully tu saya tak adalah macam kawan ramai sangat. Ada seorang dua je lah. Baik. Awak dibuli secara apa? Fizikal ke mental ke macam mana? Mental dia orang ada cakap juga. To the point that macam saya ada tulis dekat dalam diary macam tu lah. And then tertinggal dekat sekolah. And then dia orang pergi buka buku tu and then dia pergi print out the things that I said. Oh my god. And pergi sebar dekat satu sekolah lah. Alright. Ya, kita faham. Guys, katakan tidak pada bully tu, bully fizikal dan juga mental sebenarnya. Betul, awak disebarkan diary awak. Jadi orang macam tahu palau lah. So awak ada kata-kata, yelah dalam diary kadang-kadang kita adalah. Sebenarnya benda tu patutnya PNC kan. Kita aja. Itu dah disebar kan. Kesannya kepada awak orang akan palau sebab sampai cikgu pun tahu. Tapi diorang tak buat apa-apa. Diorang biarkan je. Lepas tu saya kurang lah pergi sekolah. Awak jadi macam tak berminat nak pergi sekolah sebabkan kejadian ni. Baik. Tapi saya still proceed sampai form 5 lah. Tahniah awak yang mengarungi sebab bukan mudah sebenarnya. Diri awak yang power lah. And then silakan sama. So sebabkan macam biasa bersorangan, saya suka lukis, saya buat hal sendiri je lah. And banyak ponteng. Banyak ponteng pergi masuk bilik seni. Dekat situ macam cikgu saya dia bagi je lah, dia faham lah. Awak ponteng kelas, bilik seni. Awak rasa melukis tu dapat like menenangkan awak. So awak terjemah daripada perasaan benci tu yang nak pergi sekolah tu, awak rasa sebabkan kejadian-kejadian bully dan sebagainya, so awak melukis. Adakah awaknya sebegini waktu tu? Tak. Time tu still lukis macam anime lah. Adalah juga selit macam gore tapi tak ada sampai level macam ni. Baik. Alright. Rentetan awak masuk ke IPTS. Institut Pengajian Tinggi. Sampailah awak jadi freelance artist full time. Melukis dan sebagainya. Hasillah artwork yang begini. Sebab saya jumpa awak ataupun saya explore pasal awak, saya dah nampak inilah dia. Yang begini rupa-rupanya. So jom kita borak tentang artwork awak yang sekarang ni. Saya difahamkan dia melalui mimpi-mimpi. Betul. So awak mimpi inilah dia yang selalu muncul dalam mimpi awak. Biasa saya mimpi macam hantu-hantu tu normal lah. Hantu-hantu tu normal. Ada one of it macam tempat scene pembunuhan macam tu. And bila saya bangun tu boleh bau darah. Dia macam daripada mimpi tu dia masuk ke dunia nyata tu. Bangun tu bau. Tapi bila macam check dekat rumah tak ada apa-apa pun. Daripada situ awak berlaku kejadian tu dan awak rasa macam we need to lukis and like that. Sebab biasa macam kalau bangun tidur je, sebab every time tidur memang akan mimpi. Alright. Bangun tidur je memang I update my friend. Aku mimpi ni. Hari ni mimpi macam ni. Lepas tu lama lepas tu baru masukkan dalam lukisan lah. Alright. So macam mana boleh tercetus idea untuk kelukisan itu? Ke kawan awak juga cakap kau kena lukis? Awak rasa tak ada. Dia just pergi dekat kertas tu macam buka je sketchbook. Dia automatic just gerak je lukis je. So kalau boleh share tentang lukisan-lukisan awak selain daripada yang ni, mungkin kita boleh start tengok. Ini antara yang awak mimpi-mimpi lah. Guys, so kalau korang terlepas interview ni dekat radio, jangan lupa tengok dekat kita orang punya YouTube. So boleh tengok Sirka punya lukisan-lukisan hasil mimpi-mimpi beliau. Yang ni saya laminate lah. Laminate. Ni nampak macam kelawar macam tu. Yang kelawar. Yang ni guys. So mimpi awak lah yang ni.
Okay. Dia macam ada orang tengah memuja. Oh, ya. Baik. Wow, begini. Ini awak lukis ni? Guna pensel mechanical. Guys, kalau korang boleh tengok guys, sangat detail Dia bukannya sketch biasa tau. Kalau korang dapat tengok. Kamera boleh zoom tak boleh zoom pula kan? Tersaja kan. Guys, bos tolong cari kamera boleh zoom sikit nanti bos. Okay, ni. Tengok. Sangat detail tau. Dia pakai mechanical pencil. Ui, saya tak sangka dapat melukis. Guna tangan lah maknanya. Tangan. Ui, power Tengok, serius tak tipu. Memang sangat. Lagi. Oh, nampak? Nampak ni helang. Ini nampak ni bukan helang ni crow apa? Gagak. Tengah ada dalam tengkorak. Lepas tu tengkorak tu bawah ada sesungut octopus guys. Ini sangatlah ya macam dicakap oleh Sirka lah, dia agak gore dan juga agak mystical sikit, misteri sikit tu. Okay, mari kita borak tentang ni. Saya suka untuk tengok. Saya suka sebab saya belajar filem tau. Belajar filem, kalau dalam istilah crow ni selalunya dalam filem punya bahasa kita panggil kematian lah. Crow. So mungkin awak boleh cerita sikit pasal benda ni. Ini macam mana awak mimpi? Adakah dalam figuranya sebiji macam dalam mimpi awak? Tak adalah sampai macam sebiji. Okay. Dia dalam scene tu, dalam mimpi tu seingat saya lah. It's just macam dekat macam padang pasir macam tu. Okay. And then dia ada banyak tengkorak. Okay. Dekat surrounding dia macam ada banyak burung gagak lah. Okay. So saya bangun tu just lukis je lah. Okay. Dia macam lukis untuk poster. Okay. Ambil yang ada subjek dekat dalam tu je lah. Tak ada, time tu tak adalah fikir sangat pasal mimpi sebab banyak sangat. Oh, okay, faham. Baik. Dia just macam mimpi, mainan mimpi je. Okay, so awak terjemahkan ke lukisan. Satu lagi saya tengok ada brother yang agak memang brother ni memang yelah kan. Memang ini memang tengah buat hal banyak ni sebenarnya. So ini artwork awak yang terbaru lah. Yang tu tahun lepas punya. Oh, ni tahun lepas punya. Tahun lepas punya. Berikutan saudara-saudara Palestin. So awak mengambil kesempatan untuk melukis ni lah. Ni dalam mimpi awak juga ke ni? Tak ada. Yang tu firasat sendirilah. Firasat sendirilah. Ni memang buat hal ni Mamat ni. Okay. Alright, seterusnya ada lagi? Sebenarnya banyak. So maknanya awak mimpi banyak lah. Sekarang dah kurang dah. Dah kurang mimpi dah. Yang baru. Oh, okay. Oh, ni pun pakai pensel juga? Medium saya memang guna mechanical pencil je lah. 05 ke 07? 05, tapi saya guna sharpener untuk sharpen ubat pensel tu. Lagi tajam. Lagi tajam. Okay guys, nampak? Oi, hari ni kita belajar. Saya tak tahu guna 05 lagi kau tirus sekali. Sharpener lagi. Wow, power lah Sirka. Oh, ada orang lah kat sini. Ada orang. Siapa orang ni? Yang ni untuk sambungan untuk yang Palestin ni lah. Oh, sambungan dia. Oh, okay. Oh, ni ini macam like series apa benda yang jadi dekat Palestin semua tu. Wih, awak power sebab detail. Sebab saya ingat sketch biasa tau. Saya tengok dari jauh macam sketch kan. Tetapi guys, kalau korang tengok very detail ini kalau korang boleh salah anggap macam ingat mesin printer ke buat pakai tangan tau. Ini memang fine art, terpaling fine. Okay. Yang ni yang saya lukis ni. Dia sebelum tu saya menghilang beberapa bulan jugalah. Tak post apa-apa. Awak hilang? Okey. Menarik untuk kita cerita apabila dia hilang berapa bulan, terus kembali dengan lukisan-lukisan. Kejap lagi kita sambung, terus kekal untuk Raka Muda Present Bob Culture. Alright, kembali lagi untuk Bob Culture di sini. Kalau korang tengok, ini dia lukisan-lukisan yang dilukis oleh Sirka. Nampak tu? Ini kalau korang tengok, ini bukan pakai printer, bukan pakai apa-apa alat percetakan. Tangan guys, tangannya yang mulus, yang kudus itu yang melukis. Okay, alright. Okay, awak cerita tadi awak hilang lama.
Okay, sambung balik cerita. Hilang lama lepas tu kembali hadir dengan lukisan inilah yang current issue sekarang. Okay, cerita. Saya punya habit dulu selalu macam kalau dah lukis tu, post, hilang. Post hilang? Lepas dah post je hilang terus. Okay. Hilang berapa bulan. Okay. And then post balik lepas tu hilang semula. Okay. So yang ni macam I think it's like 6 months. Tak pun lebih daripada tu lah. Dan dapat message daripada member. Okay. Dia katalah macam, ni dah boleh munculkan diri balik kot. Okay. Buat gambar dia pula. So macam okay lah, boleh kot. So saya pun macam lukis je lah. Tak expect apa-apa pun. Just buat video semua benda tu. And then I ingat macam nak buat video pergi tampal poster dia dekat area KL. Okay, area KL. Okay, nak tampal. Okay. Inilah you akan tampal. Dia tapi ada yang edit punya lah. Okay. Dia I buat video tu dia viral I guess. Dekat TikTok, dekat IG. And bila orang datang tu dia macam tahu, oh you ke yang lukis ni. Okay. Yang you cakap ya I'm lah lukis kan. Sebab dia orang ingat lelaki yang lukis. Yeah. Betul. Lukisan begini selalu didominasi oleh kaum-kaum lelaki lah. Okay. Sebelum ni tak tunjuk muka sangat pun. Jadi ramai yang assume saya lelaki and dari Indonesia. Oh ya ke? Okay. Guys, hari ni dah berkenalan. Sirka yang melukis ni semua budak dari Terengganu. Ni orang Terengganu. Pok Nong. Okay. Alright. Okay, sambung. Okay, begitulah ceritanya. Baik. Okay, okay, itu cerita pasal ni lah. Ni yang awak highlight kan. Ni muncul dalam mimpi awak katanya. Memang datang. Berapa kali dia datang dalam mimpi awak ni? Yang ni dia datang sekali je. Yang benda yang Ustaz cakap ada benda melekat. Yes, itu kita pergi apa? Ustaz kata apa? Benda melekat mana? Saya yang nak ni. Ini yang melekat kat awak ni. Guys, Ustaz kata Ustaz yang awak pergi berubat tu cakap ini yang melekat kat awak lah. Ini ada cerita koyak. Ada cerita kata ni? Cerita dia sebab apa? Time tu pintu bilik dom tak ada kunci. Okay. Tak ada kunci. So saya pun potong je lah cobisan macam tu. Sebab sebelum tu dah jumpa Ustaz. Ustaz kata suruh bakar lukisan ni. Bakar lukisan kena hapuskan lah. Okay. Tapi awak tak hapuskan? Tak. Ustaz, dia tak hapuskan Ustaz ni. Dekat tangan saya Ustaz ni. So? Sayang lah. Oh yelah awak rasa. Daripada sudut art dia macam ya awak dah letak effort. Katanya. Dah kena bakar ni kan. Mula-mula macam dah okey lah. Macam give up je lah. Okay. So sebab tu ada potong. Gunalah cobisan tu untuk buka pintu dom. Okay, awak nak buka pintu dom untuk apa? Dom saya. Ya, kenapa? Tak ada kunci. Awak terkunci dari dalam ke dari luar? Dari luar. Okay, faham. So guna untuk boleh buka lah? Boleh lah. Ni bahaya kan ni guys. Kunci rumah kalau Sika datang. Takut dia buka nanti. Okay, ni yang melekat kat awak lah. So, bila dia melekat kat awak, apa yang awak rasa ke? Macam mana? Apa? Sakit-sakit badan ke apa? Dia, yang ni sebab yang before this, ada orang cakap nampak saya pergi jalan-jalan dekat fakulti malam-malam. Okay. So senior lah. Lepas tu dia tegur. Bila dia kejar tu, I terus hilang. Sirka. Terus hilang. Lepas tu dia report dekat lecturer. Lecturer saya pun tanyalah macam malam tadi awak pergi mana? Ada pergi fakulti lagi ke? Sebab memang dia orang dah tahu dah saya pergi fakulti. Masa so, awal awak memang pergi fakulti malam-malam lah. Ambil angin. Awak apa? Ambil angin. Banyak lagi tempat lain awak nak ambil angin. Tapi awak rasa tenang. Sebab tak ada orang. Lepas tu macam angin sejuk lah. So, dari yang tu SEM 1 sampai SEM 3 macam tu kot. Orang 4. Memang pergi fakulti. Awak tak takut ke? Awak tak takut? Tak rasa apa-apa lah time tu. Awak pergi ni? Start 12 malam. Start 12 malam awak pergi situ. Awak ambil inspirasi ke nak melukis ke apa ke tak? Tak. Dia just macam termenung je lah. Awak seorang diri? Sampai pukul 2-3 pagi macam tu. Awak buat apa? Duduk saja je. Duduk saja, macam lepak, tenang. Termenung je lah. Fikir je lah. Apa yang awak fikir kan?
Macam-macam lah. Ya, macam-macam lah. So lepas dah cakap lah dekat lecturer tu macam saya dah stop dah lama dah stop. Kau boleh tanyalah member saya. Bila balik tu saya cakap kat member saya, member saya kata, "Oh, ada sini tanya juga macam semalam kau pergi mana?" Macam kenapa ni? Awak macam tak semalam aku ada dalam bilik. Ada dalam bilik je. Kau pun tahu kan, kau nampak kan. Lepas tu after cuti SEM tu terus cakap kat mak, kau boleh nak pergi jumpa ustaz lah. And then mak awak bawa pergi jumpa ustaz lah. Tapi mula-mula mak macam, ya ke? Bukan ke macam mimpi je ke? Sebab abang-abang saya dia suka benda macam tu. Dia kata mimpi je kot. Bila jumpa tu ustaz kata macam benda tu sukalah, banyaklah benda macam menumpang badan. Cuma dia tak boleh nak masuk rasuk. So salah satunya yang ada kat badan awak inilah dia. Ustaz cakap Jennifer. Ustaz cakap Jennifer. Ni. Dia ikut sebab time tu saya pergi mendaki bukit. Alright. And dia nampak saya, dia pun ikut balik. So ustaz cakap Jennifer tu nampak awak dekat bukit tu. Dia macam parti je. Kalau ikutkan macam nak bawa ke alam lain lah. Nak bawa awak ke. Alright. So, menarik. Oh, daripada art kita pergi ke situ. Alright, masa awak melukis ni, awak memang tahu yang ni ada kat badan awak lah? Tak tahu. Yang ni dah ada sebelum tu. Tengah in progress, tengah buat. So mungkin macam dia tengok, bolehlah tumpang. Awak tak rasa takut? Awak tak ada rasa macam, yalah bila ustaz cakap Jennifer tu. Time tu minat. Tentu awak jadi minat. Dia macam wow. Macam dalam drama, dalam movie. Awak rasa macam, Jennifer. Awak rasa macam, aku ni dalam macam cerita orang putih, macam exorcism. Faham? Awak tak ada rasa takut? Tak ada rasa macam, setengah orang kan bila dengar Jennifer ada hantu. Sebab time tu tak kena kacau. Dia just menumpang je. Tapi bila dah macam pergi berubat, dia dah tahu kita nak buang dia. Start tu lah banyak benda kacau. Kita stop dekat banyak benda kacau selepas ini untuk rakan Present Bob Culture. Alright. Kena kacau. Kita berhenti tadi kat kena kacau tadi. Kena kacau. Banyak kena kacau. Apa kacauan yang awak kena? Yang biasa-biasa dia cuma main ketuk pintu. Yang tu dah normal lah. Main guli ke di jalan ke. Pernah dengar macam dekat satu bilik ni tak ada orang pun. Tapi dengar macam orang ceroboh. Orang ceroboh? Ada orang datang ceroboh macam buka almari, baca balik barang macam tu. Tapi memang tak ada orang. Apa awak dalam bilik tu lah? Saya bilik lain. Awak dengar kat bilik sebelah macam duduk. Tengok dekat bawah pintu tu macam tak ada orang. Tak apalah, biarlah. Faham. So, antara gangguan yang awak kena lah. Lepas tu ada macam saya duduk tidur. Time tu nak tidur dekat dorm tu lah. Tengah mengiring. Time tu nak tertidur dah. And then rasa macam ada benda dekat belakang. Macam okey lah, whatever lah. Dia tak kacau kot. Dia nak tunjuk je. And then rasa macam katil tu ada dia duduk. Macam ada duduk sebelah lah. Macam katil mendap ni. Macam okay. Pagi tu macam tak apalah, tidur je lah. Dia rasa dia belai. Lepas tu apa perasaan awak ketika tu? Awak tak ada nak fikir langkah 1000 ke apa? Tak adalah. Maksudnya kalau nak cut 96 ke apa, tak ada? Sebab pintu dekat dengan dia nak kena hadap. Maksudnya awak kalau nak lari sana jugalah. Macam tak nak aku kena lompat kau juga. Macam tak apalah, tidur je lah. Tapi awak rasalah dia belah tu. Kasar tangannya? Biasa je. Rasa macam tangan manusia lah. Awak berapa orang dalam bilik tu? Saya seorang je. Awak seorang je? Awak sure malam tu tak ada macam kawan tumpang ke apa? Sebab saya dorm dekat bilik tu saya seorang je tidur. Tak ada roommate. Awak tak ada roommate? Yang lain ada roommate? Roommate dia duduk bilik lain time tu. Roommate awak pergi bilik lain? Kenapa dia tak duduk awak? Roommate ni? Tolong siapa tengok roommate Sirka dulu tolong komen kat bawah kenapa awak tidur bilik lain. Okay. Alright. Lepas tu time tengah hari tu ada saya nak kena siap pergi kelas lah. Bila tengah siap tu nak keluar dah tu, punya orang ketuk pintu. Tengok je lah macam siapa ni. Tak naklah buka terus.
Sebab biasa kalau kawan-kawan saya dia macam panggil nama. Macam. Bila tanya siapa dia tak jawab. Okay. Lepas tu dia macam nak buka-buka. Korok. Wah. Intai dekat bawah tak ada apa-apa. Tapi dia still macam knocking. Lepas tu macam bunyi botol air yang plastik tu dia macam konyokkan. Macam tunggu je lah. Oh, ekstrim ke awak? Awak kena ni ekstrim ke ni? Tunggu je lah, tengok je lah. Okay. Lepas tu message member. Rasanya ada benda kot dekat depan bilik. Betul? Oh ya ke? Tak datang pun tengok. Diorang tak datang lah? Tak. Macam aku kat kelas ni. Okay. Macam okay. Tak apalah, tunggu je lah sekejap. Nanti dia belah lah kot. Awak tak rasa macam rimas ke? Rasa macam terganggu? Rasa macam apa benda ni? Tak ada. Dia macam okay, dah tahu dah kalau memang benda tu ada kan. Okay. Jadi macam bila kena kacau tu, betul lah. Sebab dah nak buang dah benda tu. Jadi sebab lepas berubat dengan Ustaz pun dia cakap macam sebab kau dah berubat nak kena, dah ada niat nak buang, dia memang dia akan datang kacau lah. Okay. Basically yang tu dia protect saya daripada yang benda lain yang kacau. Oh ni protect. Oh guys. Oh ada cerita guys. Yang ini bukan tompang saja. Yang ni protect. Maksudnya protect awak ni, protect awak daripada benda lain. Ifrit apa semua tadi tu lah. Jin Ifrit tu basically macam menghalang benda lain lah kot. Oh Jin Ifrit tu menjadi awak punya guardians lah. Sebab ada sekali tu yang masa fasa-fasa saya pergi fakulti tu, kantoi lah dengan MPP. Okay. So MPP ikut diam-diam. Time tu saya dah dekat tingkat atas lah. Okay. Lama tu dia panggil saya. Macam Ain mana? Turun lah. MPP sekali dengan 2 guard. Dia datang. Mula saya macam mungkin macam 15 minit macam tu dia caw lah kot. Okay. Malam lah maksudnya malam. Awak buat apa kat atas ni? Termenung. Termenung. Awak macam rasa tenang lah. Tak ada orang. So bila dipanggil-panggil tu macam okey lah, mungkin kita turun je lah, dah lama dah ni. Mula-mula dia panggil 5 minit awak tak tahu. Macam tak apalah, nanti caw lah. Nanti dia caw lah tu kan. Bila dia dah lama sangat, saya pun macam okey lah, pergi je lah hadap. Turun tu saya pakai slipper and time tu kan tak ada orang. So mestilah bergema kan. Turun tangga dah kuat dah. Siap di depan diorang lagi. Diorang tak nampak. Diorang tak nampak awak? Awak nampak diorang tak? Nampak. Awak panggil diorang tak? Macam aku dah turun. Tak nak. Tak nak kenapa? Tak nak panggil, nanti memang kantoi. Macam kena apa? Kena marah ke apa ke. Kena disiplin dia. Awak tak nampak mana awak belah. Dia tak nampak. Saya diri je macam. Lepas tu diorang tak nampak. Diorang buat tak tahu kat awak. Diorang je selalu je. Macam mana dia, mana budak ni. Okay. Siap ada guard. Saya pun lari lah. Awak pun balik lah bilik awak. And then besok tu diorang tak tanya macam mana kau? Aku tunggu kau kat bawah. Tak ada. Diorang tak berani nak tegur. Sebab memang masa dekat college tu dah ada image yang macam budak ni bela-bela. Budak ni. Macam awak boleh sebut pasal awak, orang panggil awak Ain Ain. Something like that lah. Kalau Ain tu diorang panggil Ajin. Okay, ya. So kalau kena Ajin lah. Yang budak-budak mana? Tati apa tadi? Tati UC. Komen lah kat bawah. Okay, boleh cerita sikit. Okay, so habis tu semua awak, maksudnya lepas habis fasa awak dekat IPT, okay, throughout your kehidupan selepas itu okay lah? Dia datang kacau jugalah, cuma tak adalah ekstrim. Tapi yang macam beberapa tahun lepas lah. Belakang sikit. Yang ni yang jaga awak ni. Ni yang jaga awak. Tapi dah buang lah. Dah buang dah. Yang kacau awak adalah yang jaga awak tadi Jin Ifrit lah kan. Jin Ifrit first, tapi ada yang lain jugalah. Banyak yang jaga awak ni. Okay, faham. Baik. Tak tahulah, dia menumpang saja. Okay. So banyak yang kacau awak ni yang nak dibuang lah. So okay, saya tengah nak memahami plot cerita. Masa awak nak buang, so yang jaga awak ni pun jaga yang nak dibuang ni pun, bila dia tahu awak nak dibuang, so dia akan ganggu awak. Yang nak dibuang tu yang ni. Yang ni? Dia muncul last kali. Okay. Bila dia muncul tu?
dah berapa kali dah pergi jumpa ustaz. Sebelum tu dia macam ada budak kecil, ada nenek tua. Dia menyerupai sebegitulah. Ulik mayang. Ulik mayang Yang tu ustaz kata dia jaga dari kecil lah. Dia jaga awak daripada kecil. Lepas berubat macam tu, dia baca-baca semua tu dah habis dah, macam nak balik dah. Lepas tu time tu tengah cakap dengan ustaz lah. Dia cakap dengan ustaz tu, dia macam nampak saya buat tangan macam ni. Duk cakap. Jadi dia kata, kenapa tu? Tak tahulah, nervous. Kata je lah macam tu. And then dia pun macam dia nak baca sekejap. Time tu lah baru muncul. Ni lah datang. Yang cara ustaz tu berubat, benda tu masuk dalam badan dia instead of saya. Okay. Awak berkomunikasi lah dengan dia? Saya tengok je. Siapa yang berkomunikasi dengan dia? Helper dia lah, helper ustaz tu. Helper ustaz tu. Saya diam tengok je lah. Saya tengok, senyum je lah. Kenapa awak senyum? Dia macam dalam teater. Dia macam dalam teater. Bagi saya. Apa yang dia cerita kat awak? Bila benda tu masuk badan dia tu, semua orang macam senyap. Time tu nak dekat maghrib dah. Dekat luar macam senyap je, semua tengok je lah. And then tiba-tiba bunyi macam kucing tengah marah lah. Lepas tu dekat luar macam burung dia berkicauan semua tu. Pop, masuk dalam badan ustaz tu. Lepas tu ustaz tu terus macam suara dia berubah. Ni yang masuk dalam ustaz ni lah dia. Ni lah yang masuk dalam badan. Yang melekat tu lah. Yang melekat guys. Sekarang faham cerita. Yang ni tengah masuk dalam badan ustaz. Apa yang dia cakap kat awak? Dia mula dia gelak. Lepas tu dia kata macam, kau nak halau aku ke? Kau bagi darah dulu. Dia halau-halau macam tu. Lepas tu bila dia helper halau kan, dia nak caw. Sebelum dia caw tu, dia kata sekarang dia pergi dulu. Tapi nanti aku cari balik budak ni. Faham. And then sekarang dia datang balik? Tak tahulah. Cerita ni berlaku masa last beberapa tahun lepas lah. Lepas tu, lepas kes tu terus stop. And ustaz tu sakit. Saya tak tahulah sebab saya ke apa kan. Apa khabar ustaz tu sekarang? Awak tahu? Tak tahu. Sebab dia stop berubat lama jugalah. Guys, komen thoughts korang dalam kita punya perbualan hari ni tentang apa pandangan korang. Sebab saya pun bukan arif sangat dalam dunia-dunia perubatan alternatif dan sebagainya ini. Tapi menarik cerita yang dikongsikan oleh saya menggelar Sirka lah. Namanya Ain juga. Lepas tu untuk budak-budak ni panggil apa nama? Ajin. Okay. Alright. Kejap lagi kita sambung lagi. Saya nak kena hadam kejap. Proses, Teruskan untuk Rakam Muda Present Bob Culture. Right. Hari ni saya lepak-lepak dengan Sirka, fine art artist yang melukis sketching. Ini bukan sketch. Ini sketch kita panggil. Boleh lah. Okay, sebab saya tak mahir sangat, tapi saya rasa ini paling detail lah sebenarnya. Ni memang seumur hidup saya ni paling detail yang saya tengok. Yang kalau korang tengok dekat kita orang punya YouTube video podcast yang saya pegang ni dilukis dengan tangan oleh Sirka sendiri. Sirka, sorry lah sebab kita borak dalam dunia-dunia mistik juga. Sebab regarding awak punya lukisan pun, awak melukis benda-benda yang datang dalam mimpi. Lepas tu katanya yang ini ada dekat badan awak dan sebagainya. Tapi so hari ni semua dah bebas lah. Semua maknanya dah selepas perubatan yang awak lalui, declare lah. Maksudnya awak dah ini semua dah tak ada lah. InsyaAllah. Okay, baik, faham. Tapi tengok awak bila bercerita tentang mistik, awak tak ada perasaan macam seram. Awak cuma saya nampak awak punya gerak tubuh dan sebagainya. Awak nampak macam begitu santai dan relax. Setengah orang boleh cerita hantu macam, ya saya nampak. Sebab awak cerita pintu gegar apa semua, awak mampu lagi senyum. So saya nak tanya awak orang yang mempercayai dunia-dunia ini ataupun macam mana? Saya tahulah benda tu wujud. Tapi bila macam kena dekat saya tu macam, betul ke? Awak macam dalam delulu lah. Ni macam dalam movie je. Takut. So awak menidakkan benda tu lah. Maksudnya awak macam bila kena kacau pun macam lah, memang benda tu ada kan. Lah, biar je lah dia. Macam dia dah tahap belai awak dah memang tak ada.
Seram tu adalah seram. Cuma macam dah nak buat macam mana dia nak datang. Dia nak datang. So baik. So salah satu usaha awak adalah pergi jumpa ustaz lah. Ustaz tu satu je lah awak jumpa? Ada ramai lagi lah. Macam in process tu ada jumpa ustazah. Tapi macam biasa je. Dia kata dah habis lah. Lepas tu saya ada gangguan. So pergilah sampai jumpa ustaz tu. Dia duduk dekat Kelantan. Okay. Kenalan arwah makcik. Okay. So, bila jumpa tu dia kata, awak lukis benda macam ni dari mimpi ke? Oh, betul awak macam zing macam tu lah. Macam lah. Time tu macam tak fikir mana. Okay. Dia macam lukis je lah. Lukis je. Tapi bila fikir balik macam betul lah. Macam datang dari mimpi semua benda tu. Cuma bila pegang sketchbook tu, pegang pensel macam lukis je. Apa-apa je yang dalam otak. Bukan apa tau. Saya tertanya sebab yang kata dekat badan awak ni rupa begini, dia sangat berlainan dengan apa yang orang cakap kan. Yelah, orang selalu cakap hantu-hantu yang kita jumpa dekat dalam movie dan sebagainya, ataupun dalam culture Malaysia kan ada Cik Ponti, kita tahu. Tapi yang pergi kat awak yang sebegini, tak tahu lah tu. Mungkin dia just time tu tengah lukis kan, jadi dia macam kau suka ni, aku jelmakan aku sebegini kan. Sebab tak tahulah rupa dia macam mana kan. Tapi bila ustaz kata macam tu, macam saya rasa saya lukis ni macam tu je, okey je, tak ada apa-apa pun. Ni awak lukis je, lepas tu dia kata macam ni lah yang ada. Macam sebab tu macam tak percaya mana macam. So awak pun macam ada syak awak sangka lah. Tak nak percaya sangat sebab kalau terlampau obses lain juga jadi dia. Itulah menarik sebab saya nak borak dengan awak tentang diri awak juga. Sebab awak pergi jalan ke fakulti malam-malam, awak tak ada rasa takut ke? Tak ada. Time tu memang daripada SEM 1 ada juga jalan sampai dekat area hutan-hutan macam tu. Tapi memang sentiasa malam lah. Selama awak berjalan seorang-seorang, awak tak ada apa, tak ada muncul depan awak ke? Ada manis mau pergi mana? Tak ada. Tak ada lagi lah. Lepas berubat tu lah baru dia macam time saya tengah nak packing baju. Lepas tu rasa macam ada dia lalu dekat pintu. Tapi nampak lah kain putih tu terbang. Macam okay. You pun macam okay macam tu lah. Tak ada macam pak kau terkejut lari ke panggil orang ke? Tak ada lah. Sebab time tu orang cuti SEM. Saya duduk seorang dekat dorm. Tak ada gelabah biawak semua tak ada lah. Cuma macam okay. Time tu seram lah juga, dah nampak lah kan. Macam okay lah, pack je lah barang. Call member, boleh nak tumpang tidur rumah. Okay. Tu sejauh lah. Okay. So adalah perasaan takut. Tapi macam tu awak takut awak berjalan pergi ke hutan-hutan. Tak nampak. Selagi awak tak nampak, awak tak takut lah. Kalau setakat rasa sikit-sikit nyeman-nyeman, rasa macam meremang-meremang rumah tu tak ada alat. Tak ada. Sebab mulut saya pun celupar juga. Pun celupar juga. Macam mana macam tu lah. Tak adalah macam kalau nampak depan mata terang-terang macam kenapa benda tu bergerak. Tak ada angin ke apa. Tegur lah. Macam bunyi apa tu. Okay. Kalau celupar tu tak ada lah. Okay, faham. Menarik. So awak tak ada ajak kawan-kawan macam jom kita jalan-jalan kat fakulti malam-malam? Tak ada? Tak ada. Sebab nak basically nak bersorangan lah. Awak suka bersorangan? Time tu. Bila awak seorang awak depressed. Okay. Awak rasa tenang lah bila sorangan tu seorang. Okay. Ada that time tengah bergelut dalam problem itulah. Okay. Jadi macam ada benda kacau tu macam lantaklah ada banyak lagi masalah lain. Okay, faham. Baik. Okay, alright. Tapi apa-apa pun, despite cerita yang awak cerita ni, dari sudut art, kreatif, ini sangat-sangat kreatif sebenarnya. Ini sebenarnya Bob Culture nak mengangkat ini, like karya-karya. So awak ada ke band-band ke? Tapi sebelum tu awak melukis-melukis ni kan? Awak ada minat hardcore ke? Ada ke? Minat muzik-muzik hardcore ke? Dulu. Awak jenis dengar muzik-muzik. Sebab abang saya dia dalam band. Banyak ada main gitar, ada main drum. Kalau awak share band yang awak dengar, ada boleh share? Naratu ada dengar, bukan Naratu, macam Farasu ke awak ada dengar? Massacre Conspiracy, System of a Down, Slipknot macam tu. Okay. Faham. Awak minat muzik-muzik begitu? Dululah. Sekarang macam mana pula? Sekarang normal dah. Apa maintain lah.
maintain. Minat. Layan lagi Slipknot, layan lagi Chop Suey tu semua layan. Okey, baik. Awak ada tu. Ada band-band approach awak untuk buatkan diorang punya cover album ke apa ke? Ada yang daripada Indonesia lah. Macam tahun lepas. Jadi macam dah lupa. Tak fikir mana time tu. Tak fikir macam nak jadi full time artist. Sekarang macam yang tahun lepas ada brand Indonesia approach untuk collab. Ada juga macam geng-geng motor macam tu lah untuk buat diorang punya patch ke design t-shirt ke macam tu. So awak buat jugalah benda-benda macam tu. Right. So guys, dah dapat tahu ni, jangan lupa Roger Sirka, kalau korang rasa artwork dia, korang boleh collab bersama. Ini sangat-sangat saya recommend lah. Dia boleh lukis kat yang benda yang pernah ada kat badan dia. Kalau korang rasa nak abadi kan, boleh. Boleh kan, tak ada masalah kan. Alright, so kejap lagi kita ada satu lagi last untuk kita borak-borak dengan Sirka. Mungkin dia ada kata-kata nak disampaikan kepada korang semua. Terus kekal untuk Rakam represent Bob Culture. Okay, kita dah sampai penghujung Bob Culture hari ini, lepak-lepak dengan Sirka, fine art artist yang sekarang bertapak di sekarang stay kat mana? Shah Alam. Dak Shah Alam. Boleh jumpa Sirka nanti, tegur-tegur, Sirka. Okay, sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing, saya nak seru kepada korang-korang, band ke tak kisah, ataupun mana-mana orang kata apa, brands, band, institusi, apa lagi, organisasi dan sebagainya. Sekiranya korang rasa macam Sirka mampu menyumbangkan sesuatu untuk korang punya artwork ke siapa, jangan lupa Roger. So kat mana kita nak Roger Sirka? Boleh Roger dekat Instagram Sirka. Twitter pun ada. Nama sama juga. Eja ni macam mana? SYRCAA. SYRCAA. Roger dekat situ. Dan of course sebelum kita berpisah ni, membawa haluan masing-masing, Sirka, mungkin awak nak melukis lagi banyak lagi apa yang nak mimpi dan sebagainya. Kata-kata awak untuk kawan-kawan seangkatan dengan awak yang dalam fine art artist, silakan. Apa yang awak nak cakap dengan orang? Kalau macam orang condemn you lukis apa benda tu, biar je, lukis je lah. Apa yang you nak, tak payah nak ikut apa yang orang cakap. Betul, saya setuju. Saya retweet balik kata-kata itu. Terus keep on doing art guys, sebab apa yang korang buat ni adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Boleh dikatakan sebagai mahakarya cinta, buat kata Faizal Tahi bro. Alright, so berjumpa lagi untuk kita punya next episode dalam Rakam Presents Bob Culture. Gerak lu, saya Bob, ini dia Sirka. Kita orang signing out. Assalamualaikum, jumpa nanti. Bye bye.